Bila seorang isteri ditinggal wafat suami, maka ada masa berkabung berapa lama? Tapi kan seorang isteri harus mencari nafkah menggantikan suaminya. Syukran. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Seorang isteri apabila ditinggal mati oleh suaminya, maka dia kena berkabung masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan dia tak boleh keluar sampai habis masa iddahnya, dan tak boleh berhias sampai habis masa iddah. Lalu Ustaz, macam mana dengan seorang isteri yang harus mencari nafkah sementara suaminya selama ni cari nafkah, dan suami dah meninggal, tak ada yang boleh bagi nafkah kepada dia dan anak-anaknya? Maka ketika itu dibenarkan ia keluar dengan dalil apa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara yang darurat membolehkan yang pada asalnya tak boleh. Dan itu pun bersyarat dia kena jaga dirinya daripada fitnah. Siap kerja, balik. Jangan pula melepak pergi shopping ke sana kemari. Dan dalam kerja dengan betul. Jangan pula duduk-duduk melepak dengan anak bujang lain. Tambah lagi cakap menye-menye. Itu menye-menye. Halo, iya saya ni. Tak boleh. Fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian cakap menye-menye wahai para akhwat. Sama juga dengan orang sekarang, dia online Shopee. Iya sayangnya, baik ya. Okey, sini tolong ambil. Apa ni? Kenapa menye-menye? Tak boleh. Tak boleh menye-menye. Tapi jangan pula garang. Sila beli. Tak boleh. Buat secara bitawasud. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan di pertengahannya. Okey, Allah Taala alam bissawab.